sunat sebelum sembahyang. Apa perkara yang boleh buat? Apa perbuatan sunat sebelum sembahyang? Sebelum ni hamba dah cerita dah. Sunat tapi hamba buat satu nombor kita. Tapi jadi kita buat pecahan ikut bab-bab lah, ikut bab-bab mudah. Jadi sebelum kita nak faham tentang sunat sebelum sembahyang, kita nak tahu sunat sebelum sembahyang. Jadi kita kena faham dulu. Sunat sembahyang ni gapo benda sunat ni gapo? Iaitu perkara yang dituntut oleh syarak. Perkara yang dituntut oleh syarak, kalau buat perkara tu boleh pahala. Kalau tak buat perkara tu tak boleh dosa. Maksudnya tak ada pahala, tak ada kena azab, tak ada kena seksa dan sebagainya. Tapi rugilah. Tu sunat. Tu. Ma yusabu fa'lihi wala yu'aqabu ala tarqih. Tu takrif dia bahasa Arab. Lepas tu sunat ni, kalau ada ulama kata sunat ni juga sebagai apa? Sebagai adab, sebagai orang panggil adab-adab dalam sembahyang. Adab-adab dalam sembahyang. Lagu mana? Sunat an-nadbu naflu, benda yang sama saja, iaitu sunat juga benda yang sama saja. An-nadbu an-naflu, benda yang sama saja. Sunnah, benda yang sama saja. Jadi ada satu kaedah yang kata sunat ni, satu kaedah kata apa? Al-amru bi syai'in wa nahyun an diddi. Iaitu misalnya begini, kalau tak sembahyang dosa. Kalau tak sembahyang dosa. Kalau tak buat perkara wajib, gapo? Haram hukum dia. Kalau tak buat sunat, jawab dia gapo? Makruh hukum dia ataupun khilaful aula. Tu. Bila nak kata dalam sunat sembahyang ni, sunat sembahyang ni ada setengah ulama kata 500 sunat yang terdapat di dalam sembahyang. 500. Ada setengah ulama kata 500. Ada setengah ulama kata 400. Ada setengah ulama siapa ada 800, ada 1000. 1000 sunat yang boleh buat dalam sembahyang. Tapi kena tengok kitab-kitab lain lah. Tetapi awak buat rujukan ambanya 500 sahaja. Tapi hari ni bukan nak bicara untuk video ni bukan nak bicarakan semua. Hanya nak membicarakan sedikit sahaja. Nak bicarakan satu bab by bab lah. Tu. Jadi gapo benda sunat-sunat yang sebelum sembahyang? Yang pertama iaitu azan. Azan dan iqamah. Azan yang pertama, yang kedua iqamah. Azan ni kalau dalam bahasa lurah ya gapo? Al-isyarah ataupun memberitahu untuk oyak. Beritahu gapo? Beritahu orang bahawasanya waktu sembahyang tu, beritahu orang masuknya waktu sembahyang. Itu azan. Lepas tu iqamah ni gapo? Iaitu untuk mengajak orang mendirikan sembahyang. Orang hadis dah. Orang hadis nak sembahyang dah. Bukan orang luar sembahyang. Orang bukan nak panggil orang luar. Ada dalam masjid dah. Itu iqamah. Jadi azan dengan iqamah ni ya ada time sunat, ada time wajib, ada time gapo ni? Ada time makruh. Ada time sunat, ada time wajib. Time wajib tika mana? Time wajib iaitu tika sebelum tu kita nak kena faham dulu. Azan ni gapo benda? Azan ni merupakan salah satu daripada syiar Islam. Menandakan syiar Islam.
Jadi kalau ada satu mukim, satu kawasan tu penduduk Islam, jadi satu orang dari kampung tu wajib kena azan. Kalau masuk waktu kena azan. So salah di kawasan tu kena azan seorang. Pada ketika tu wajib. Kalau salah seorang, kalau semua dalam kampung tu orang Islam tu tak azan, maka berdosa berlaku. Kenapa tak lepas fardu kifayah? Jadi kalau ada seorang dah buat, jadi terlepas kewajipan orang lain. Kewajipan orang lain. Itu misalnya. Kalau contohnya kalau ada banyak masjid, banyak surau, dalam satu mukim ada satu kawasan tu orang Islam. Tapi ada satu masjid mukim patut lain surau ke balasa. Jadi bila masjid tu atau lepas kewajipan. Manakala masjid-masjid sekitar surau-surau balasa, masjid-masjid itikaf semua tu sekitar tu itu sunat sahaja. Kalau dengar belaka lah, dengar tu maka sunat belaka. Orang Islam daripada masjid mungkin tu. Jadi orang itu jadi sunat. Bila kata sunat bagi azan dengan iqamah. Sunat bagi azan ni ada sunat kifayah, ada sunat aini. Sunat kifayah ada sunat aini. Sunat kifayah kalau contohnya kita musafir, kita apa ni, kita gerak dengan sasaran kita gerak dengan sasaran kita melancur. Jadi pada masa waktu tu, kita pun berhentilah tengah jalan, berhenti kat surau ke apa, kita dengan sasaran kita berhenti nak sembahyang. Jadi sebelum kita nak sembahyang tu, salah seorang daripada kumpulan tersebut sunat bagi mereka untuk azan pada ketika tu. Manakala sunat ini ni, iaitu dia kalau contohnya dia sembahyang seorang, sunat bagi diri dia untuk dulu. Tapi ketika tu jangan guna mikrofon lah. Guna tu hanya untuk diri dia, dengar diri dia sahaja, tak perlu guna mikrofon. Tu. Lepas tu azan ni dia ada bagaimanakah? Adakah lelaki dengan perempuan sunat untuk azan? Bagi lelaki sunat azan. Manakala perempuan tak sunat untuk azan. Kenapa? Kerana takut berlaku fitnah. Sebabnya azan ni untuk beritahu orang bahawasanya masa waktu dia perlukan menguatkan suara. Manakala perempuan ni kalau menguatkan suara itu takutnya berlaku fitnah. Manakala bagi perempuan hanya sunat bagi mereka untuk iqamah sahaja. Kalau mereka semaya jemaah sesama mereka, jemaah wanita lah. Jadi salah seorang daripada sebelum mengangkat takbir tu, salah seorang daripada mereka tu sunat untuk qomat dulu, iqamah. Manakala yang lain mendengar lah, jawab. Bahkan apa iqamah ni hanya nak beritahu guna suara yang slow saja, tak perlu guna suara yang kuat. Tu sebab tu untuk perempuan sunat untuk iqamah, tak sunat untuk azan. Manakala tu habis itu. Jadi perselisihan ulama. Yang manakah jadi afdal? Iqamah azan ke iqamah? Ada setengah ulama kata azan sahaja tu lebih afdal berbanding iqamah. Kalau contohnya kalau dia azan sahaja, makanya azan sahaja afdal. Manakala iqamah, ada setengah ulama kata azan dengan iqamah tu lebih afdal. Maksudnya apa? Buat dua-dua sekali. Maksudnya azan dulu baru iqamah. Tu. Dan juga ada juga azan tika lain. Kalau azan tak tika tak semaya,
Kalau contohnya berlaku darurah, berlaku apa? Kebakaran. Berlaku kebakaran. Pada berlaku kebakaran itu sunat bagi salah seorang yang duduk di kawasan kebakaran itu sunat untuk azan. Manakala untuk orang lain tu jiru air lah, ambil jiru air. Yang lain lagi telefon, bomba dan sebagainya lah. Jangan duduk pakai azan belaka. Maksudnya biar sore saja azan pada ketika tu sunat untuk apa ni? Ketika berlaku kebakaran. Dapat sesuatu. Faham ke tak faham? Tak faham? Sudah. Assalamualaikum.